Semenjak syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan menjadi semakin cemburu dan jahat. Syaitan menyalahkan Adam alaihi salam kerana dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berikrar untuk menyesatkan Adam alaihi salam serta keturunannya sehingga hari kiamat. Syaitan merupakan makhluk yang sombong, licik dan jahat. Dia merasakan dirinya lebih hebat daripada Adam alaihi salam. Dia mengetahui semua kelemahan, kecintaan dan keinginan manusia. Syaitan tidak menyuruh Adam alaihi salam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang. Sebaliknya, dia memanipulasi mereka supaya ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berbisik ke dalam hati mereka. Dia memberitahu Adam alaihi salam mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang mereka makan buah itu dengan menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mahu mereka menjadi malaikat ataupun hidup di syurga selama-lamanya. Mendengarkan kata-kata syaitan, minda mereka sentiasa memikirkan tentang pokok dan buah itu sehingga meragui Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung.